Apakah seorang suami minta isterinya bekerja dan jaga anak, sedangkan tanggungjawab kerja dan anak adalah tanggungjawab suami. Suami suruh isteri bekerja cari duit, hukumnya tidak wajib taat. Sunat seorang isteri bekerja membantu suami yang tidak cukup nafkah, bukan wajib. Kerana keperluan nafkah itu wajib atas suami. Faham? Jadi haram kita paksa bini kita bekerja. Bini kita tak mau kerja, tak boleh kita paksa. Dia nak bekerja tak ada masalah. Kerana kerja itu kita. Cuma sunat kata ulama, bila suami kita ada uzur, kita berniaga dan sebagainya untuk menampung keperluan rumah tangga. Faham? Jadi jangan paksa isteri kita. Kena faham. Isteri kita hanya melayan nafsu kita. Okey? Kerana laki-laki ni perlukan orang sebagai teman dalam hidup dia. Bukan suruh buat berat kerja. Siapa lagi nak tanya?